berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani bersama harungi, together you and me, menuju puncak tertinggi. Yakin gagah berani, kemenangan pasti. Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama mengembara seluruh angkasa. Kau dan aku kembali beraksi, kita bersama takkan berhenti. Tauhidlah selamanya membara. Bye-bye Galaxy. Sorry lah dong. Tok tersalah bagi Perry. Tidak mengapa, Tok. Tok dah pun sediakan penawarnya. Pahitnya. Lemah. This is for you, Tuan Gaduh. Besarnya cawan. Hai, benda awak ni, Tok suka ikut badan. Minum. Lega rasanya bila Parlimen dah boleh berbaik-baik dengan Tuan Gardu. Dah berbaik bila masa aku berbaik dengan dia. Pantang moyangku nak berbaik dengan Puak Salju. Lagi-lagi dengan dia ni. Hai, sure or not. Tapi ni, Tok tengok you all macam terlebih friendly, ya. Delete video tu, Tok. Habislah reputasi saya kalau orang lain nampak. Tok. Terima kasih. Kenapa ni, Popo Boy? Ni dah kali kedua aku buat korang cedera. Bola api maksimum. Doa. Kau fikir kau tak mencabar aku? Berhenti! Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Maafkan aku semua. Hei, dah lah tu, Popo Boy. Kita orang tahu kau tak sengaja. Tak sengaja pun, dia tak sakit tau. Sakitlah. Rasakan. Kalau bukan sebab kuasa sopan kau, mungkin keadaan kita dah lagi teruk. Yang tu, korang kena berterima kasih kat Kuali. Biasa ajalah. Aku ada banyak lagi ide fusion kalau kamu mau. Ide fusion? Apa ni? Taufan campur gempa jadi tauge? Betul ke Abang Dr. Roka ada feeling dekat Rukia? Betul. Lihatlah, Rukiah. Ada ukiran RNR yang terpahan ke pohon ni. Abang Dr. Roka, itu kan salah. Iya. Rotaruka tahu mana ni semua tu salah. Tapi cinta yang terukir kat hati Rotaruka ni tak dapat dibendung lagi. Rotaruka and Rukia. RNR forever. Rukia. Abang? Bang, jom kita pergi jalan-jalan, bang. Hei, boleh adik sayang. Adik sayang? Rukiah dah ada pilihan hati sendiri. Yang Abang Roka nampak tu, rupa dia lagu ni ke? Abang bro.
This is the abang guy. Hei, ini Abang Kandar Rokiah lah, bang. Mak Rock. Abang kandung. Rukia, Mak pesan suruh beli susu tadi. Jangan lupa dah. Okey, balik dulu. Okey. Jadi, selama 10 tahun Rotaroka bawa diri, rupanya semua berbuca dari a misunderstanding. Ya, Abang Rotaroka. Happily ever after, ayah. Ni dah boleh dah dibuk Dewan Kenduri ni. Tapi, macam mana dua individu yang sangat berbeza boleh bersatu? Berbeza? Kan dia orang sama je Panglima. Mengarutlah. Kan satu batu api. Satu lagi tu ais batu. Tapi mereka tetap dari kaum batu. Apa pun dari kaum yang sama. Puak je yang berbeza. Kalau yang ni? Bunyi apa tu? Dari atas sana. Hei, tepi-tepi! Kebenaran nak mendarat! Kapten Papa! Cepat! Fuyo! Mana Kapten Papa dapat kereta terbang ni? Kami jumpa dalam kubur bawah tanah. Kubur bawah tanah? Ya. Sebab itulah kebenaran dan kecobotan datang ni. Tunjukkan pada mereka cepat, Ocobot. Baik. Semua, tengok ni. Kubur siapa ni? Ini bukan gubuk salju. Mungkin bara. Tidak mungkin. Puak Bara tiada kubur seperti ini. Excuse me? Awak berdua ni siapa? Oh, perkenalkan. Ini Panglima Yanari dan Tuan Gardo. Ketua Puak Bara dan Salju. Alamak. VIP rupanya. Tumpah lalu. Boy. Mereka dah berbaik ke? Mana ada? Belum lagi, Kapten. Apa benda semua ni? Itu senjata yang aku beli untuk tentera Bara. Aku pun beli untuk tentera aku juga. Bos Ocobot. Itu macam robot yang serang kita kat puncak bakar beku. Semua ni ada kaitan dengan robot-robot yang serang kita? Kita kena siasat kubur tu. Kapten Papa boleh bawa saya ke sana? Alah, kebenaran baru je tiba, oi. Tak ada makan-makan dulu ke? Mana sempat nak makan, Papa? Okey, Ocobot, Feng, korang dua ikut aku dan Kapten Papa. Yang lain ikut Tuan Gardo dan Panglima Yanari. Jom ikut Panglima Gopal. Jom balik! Hey, hold on. You stay here with Tok.